Nama saya Chia Joshon. Saya dari Sekolah Kebangsaan St. George 1 Taipei. Hari ini saya ada satu misi, iaitu menjadi wira tenaga. Jom ikut saya. Wira bijak tenaga. Wira bijak tenaga ialah seorang yang sentiasa menggunakan tenaga elektrik secara bijak, mengelakkan pembaziran serta menggalakkan orang lain mengamalkan penjimatan tenaga demi menjaga alam sekitar dan masa depan yang lebih lestari. Apabila kelas tidak digunakan atau semasa keluar dari bilik darjah, lampu dan kipas perlu dipadamkan. Tindakan yang mudah ini dapat mengurangkan pembaziran tenaga elektrik. Setiap suis yang dimatikan membantu menjimatkan tenaga dan mengurangkan kos penggunaan elektrik. Saya juga memastikan lampu dan kipas di pusat sumber hanya digunakan apabila diperlukan. Kita tidak sepatutnya membiarkan peralatan elektrik berfungsi tanpa sebab. Amalan ini membantu memelihara alam sekitar kerana penggunaan tenaga yang lebih cekap dapat mengurangkan pencemaran. Menjadi wira bijak tenaga bukanlah sesuatu yang sukar. Kita hanya perlu mengingati 3 perkara. Padamkan lampu apabila tidak digunakan. Matikan kipas sebelum meninggalkan bilik. Gunakan elektrik dengan berhemah. Saya sudah melaksanakan misi saya. Sekarang giliran anda pula. Ayuh kita menjadi wira bijak tenaga demi sekolah, negara dan bumi yang lebih lestari.